Okey guys, pasti anda semua tahulah cerita P. Ramlee. Okey, kali ni aku nak tunjukkan korang sedikit klip pasal petikan cerita filem P. Ramlee. Okey, kita saksikan. Ciao. Mari Encik tengok ni. Apa kata? Mari Encik tengok. Aku dia. Ini Encik tak boleh buat apa-apa ke? Dia buat rumah haram atas saya punya tanah. Adakah patut? Ini bukan rumah haram. Habis kalau bukan rumah haram? Ini makruh. Makruh? Di atas bumi pun bukan. Di atas awangan pun bukan. Jadi Encik tak boleh buat apa-apa ini. Belum ada undang-undang yang boleh pecah rumah atas pokok. Encik tengok. Encik tengok. Punya haram jadah tengok. Dia dah buat rumah haram atas ni ke tanah. Betul. Dia siap air pula. Biar saya tengok. Cuba tengok. Saya tahu ajar dia. Encik tengok. Macam. Ini bukan rumah haram. Anak haram. Itu dia. Tembak. Boleh tembak. Tembak. Saya ukur tembak. Masalah. Tembak. Tembak. Oi, Bahlul. Kau main kasar tak? Cik? Tengok. Dia kata Bahlul pula lagi. Ada patut? Tak patut. Hei, musyibat. Tiga-tiga orang turun. Turun. Kau ni siapa lah? Berani marah-marah orang pula? Aku tuan tanah. Tuan tanah. Tak kenal tuan tanah. Oh, inilah tuan tanah Kedaung tu. Tuan tanah Kedaung apa? Kedaung kepala bapak kau Kedaung. Ya. Ini tanah aku. Kami bukan buat rumah atas tanah kau, atas pokok. Oi, pokok ni pun dalam kawasan aku lah. Adik. Ya. Tengok, Encik. Dia suruh kita jalan. Kurang asam. Jogol. Kau kenal dia tak? Oi, Mat. Mari lah, Mat. 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 Mari, Mat. Ada apa, Encik? Engkau tolong gajikan pokok ni. RM5, Encik. RM5? Ya. Terima kasih. Tolong. Alamak tu. Dia gaji betul-betul. Alamak. Rupu. Ni ada. Kami sarenda. Sudah. Berhenti. Sudah. Dia balik. Susah potong ni. Oi, tuan tanah Kedaung. Kami boleh keluar pada tempat ini. Tapi dengan satu syarat. Satu syarat? Asalkan nak keluar saja 5 syarat pun tak apa. Oh, boleh ya? Bagus. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Ayam jadah. Itulah syarat-syarat